tuan-tuan berlaku pukul 4 petang. Ada orang telefon, "Ustaz, tolong mai rumah boleh tak?" Saya kata, "Pasal apa?" "Mai lah." Saya kata, "Pasal apa?" "Ni, orang yang kerja dengan saya ni kontrak orang Indonesia. Dia meninggal." Saya kata, "Nak buat apa?" "Ustaz, tolonglah, tak ada siapa nak mandi jenazah, nak semayang, nak kapan." Saya pun bawa 2-3 orang pergi. Rupanya kami panggil Bung Man. Bung Man ni tuan-tuan, tengok siapa pun tak ada. Dia bini dia, lepas tu anak dia 3 orang ke 4 orang. Bini dia kata, "Ustaz, Pak Ustaz, tolong mandikan bapak apa? Suami saya." Saya kata, "Tak apa, tak ada siapa kan?" "Tak ada siapa," dia kata. "Bila mati?" "Pagi tadi. Lepas subuh." Saya pun mandi. Elok mandi tuan-tuan, dah siap apa mana mandi, angkat jenazah. Letak atas kain kapan. Ketika nak tutup tu, ni muka dia penuh ayak. Saya kata, "Ish, tadi tak lap bah, ambil kapas lap." Bila lap, peluh lagi, rupanya peluh. Habis lap, keluar lagi. Habis lap, keluar. Kemudian kami tutup semua, panggil bini dia cium. Ni ada di kalangan kita ni, tak boleh cium bini apa suami mati. Nanti apa nama? Wuduk suami batal. Mayat wuduk apa? Hang ciumlah macam mana pun. Kan tak ada masalah, yang batal ialah wuduk dia. Kan? Ni dah habis cium semua, anak apa cium, saya tutup. Habis tutup, kami bawa tuan-tuan pergi kat semayang, 6 orang semayang, terus ke bumi. Bila ke bumi, baca talqin sikit. Habis tu saya tanya isteri dah, "Kak, apa amalan suami kau kan?" Dia kata, "Apa amalan apa Pak Ustaz?" "Dak, suami kau ni amalan apa?" "Pak Ustaz, suami saya mati lepas balik semayang subuh," dia kata. "Suami saya ni mati atas riba saya," dia kata, "dengan serban lagi duk pakai. Wuduk duk ada lagi. Ketika nak mati," dia kata, "jangan pegang," dia kata, "aku takut mati tak ada wuduk. Mati dalam wuduk," dia kata. "Apa amalan suami kau?" Dia kata, "Ustaz, dia masuk dalam kereta buruk ni, dia tarik, ada satu naskah Quran. Naskah tu telah dijahit dengan tali tangsi." Saya kata, "Apa siapa ni?" "Ustaz, suami saya baca Quran ni tiap-tiap pagi, dan sebelum tidur dia baca sampai relai Quran, jahit dengan tali tangsi. Kita Quran letak dekat alang, sampai anak-anak makan hancur. Haram baca pun tak. Tu pun aku ni jamin syurga ni. Allahu Akbar. Sampai hancur. Lagi. Dia keluarkan buah tasbih yang suami dia tasbih. Dia kata, "Buah tasbih ni besar ni. Suami saya zikir sampai besar ni. Jadi manik-manik kecil. Masya Allah. Lagi. Suami saya ni Ustaz tanam sayur. Bila dia tanam, orang mai beli. Sayur kangkung bagi RM2, dia kerat-kerat, dia ambil bagi. Orang nak bagi duit tak payah, dia kata. Hang makan sayur ni, hang baca bismillah, aku dapat pahala dalam kubur." Lagi. Ustaz, suami saya selalu baca. Dia pun ambil satu kertas. Dia bagi. "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta." Tertulis tu. Saya balik rujuk, buka dalam Sahih Bukhari. Rupanya Nabi kata apa? Siapa yang membaca doa ni sebelum tidur, kalau dia mati pada esok pagi, mati fitrah. Rupanya suami dia duk baca yang ni, doa ni. Dia kata, "Ya Allah, Ustaz, suami saya mati balik semayang, Ustaz, serban atas kepala lagi. Mati dengan Allah," dia kata. "Dalam wuduk saya tak sempat, tak bagi pegang, dia tak bagi pegang." Ustaz, Masya Allah. Ni berpeluh muka dia. Itu di antara mati husnul khatimah.